Okay, so kepada pengguna-pengguna yang menggunakan lambang ni nampak ni lambang apa ni? Kepada pengguna-pengguna yang menggunakan lambang Mercedes ni, alright. So kereta korang ada tak masalah kau tengah on aircon, bunyi berdesir ataupun bunyi air dekat dalam kau punya dashboard? Okay. So untuk pengguna-pengguna Mercedes yang aku beritahu lah, dia bukan Mercedes je, apa-apa kereta pun, bunyi air ataupun bunyi berdesir dalam dashboard kau bila kau on aircon tu adalah tanda-tanda aircon gas kau dah kurang lah. Sebagai owner ataupun driver, untuk korang boleh tahulah, maksudnya kereta korang punya gas aircon dah berkurangan. Sebab apa boleh bunyi berdesir ataupun bunyi air tu? Jom aku tunjuk kat kau. So, ni adalah expansion valve Ni adalah expansion valve untuk sistem aircon kereta korang. Bunyi tu datang daripada expansion valve, okey. Tapi ada dua punca lah kenapa expansion valve tu berbunyi. Punca pertama yang selalunya menyebabkan expansion valve korang berbunyi adalah sebabkan gas aircon korang kurang ataupun gas aircon korang tak cukup. Kedua adalah disebabkan expansion valve tu sendiri bermasalah lah. Korang kalau bawa kereta korang ada bunyi bila on aircon je, ada bunyi berdesir, bunyi air daripada dalam dashboard, boleh bawa pergi workshop, minta diorang cek dulu kau punya aircon gas lah, cukup tak cukup. Kalau aircon gas tak cukup, maksudnya ada kebocoran, kau kena cari bocor, kena settlekan bocor, okey. Kalau tak ada bocor, gas aircon kau semua cukup, tu bermaksud kau punya expansion valve dah start bermasalah. Pada korang pengguna-pengguna Continental kat luar sana, berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah, korang nak cari tempat, nak repair, nak servis kereta korang, okey, daripada engine, gearbox, suspension ke, boleh roger kita orang lah. Kita orang buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis, geng. Apa roger?